Tuan-tuan, hari ni orang habang kat tuan-tuan kata ustaz ni tak bagus, pergi dengar dulu. Orang habang kata ni hantu sapi ni, dia ni ustaz ni Wahabi. Wah, kita dengar Wahabi takut. Hampir dengar dulu dia mengajar apa. Dia mengajar nak suruh hampa jadi Dracula ke? Dia nak ajar suruh hampa jadi Pontianak ke? Apa ke? Hang pernah dengar ke dia mengajar? Tang mana tak kena dia? Tang mana tak betul dia? Takkanlah sejahil-jahil kita dengar satu ustaz mengajar betul tak betul, kita tak tahu. Kalau ustaz tu baca ayat Quran, dia cerita dekat kita maksud ayat, kita rasa macam ragu-ragu, kita note benda tu, balik kita boleh cek balik. Pergi beli buku tafsir Quran Ibnu Katsir, terjemahan dalam bahasa Melayu, berlambak tu ada di kedai buku lah ni. Pergi beli satu, cabut balik. Kita duk buang duit untuk tujuan lain boleh. Bila kita cek, kita tahu kata apa yang ustaz tu kata betul. Tapi orang hak tak suka ustaz tu duk pergi rosakkan kita, bagi kita tak suka dengan satu orang tanpa usul periksa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ayat yang kita baca malam ni, Allah nak bagi tahu dekat kita, Yahudi perangai macam tu, hampa jangan ikut perangai tu. Depa ni dipanggil sama'una lil kadzib. Depa ni banyak mendengar perkara dusta. Ditambah pula Quran kata akaluna lisuht. Mereka ini banyak makan benda haram. Yahudi ni suka dengar orang cakap bohong. Satu pasal. Yang kedua, sendiri yang kata Yahudi ni sendiri suka benda haram. Benda haram apa? Dia kata seperti rishwah. Orang Arab sebut rishwah, orang Melayu sebut rasuah. Apa pun mau kira dengan duit. Dia kata let money talks. Dia tahan tak boleh cakap, bagi duit mai bercakap. Bila duit mai bercakap, benda tak boleh semua jadi boleh. Siapa punya kerja ni? Yahudi punya kerja. Maka kerana tu Yahudi ni depa dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Depa dengar orang cakap bohong dan depa sendiri menjadikan amalan makan benda-benda haram seperti rishwah dan sebagainya. Ataupun ubah hukum. Perangai depa suka mengubah hukum yang ditetapkan di dalam kitab depa sendiri, kitab Taurat. Taurat menentukan hukum macam ni, depa ubah macam lain.